Hai guys, hari ni aku bukan nak buat review, aku nak unboxing Pak Cik Yu punya season rating 2026, iaitu pada tahun ini dah menyerah. So, jom kita buka. Aku tak nak buka lagi, aku betul-betul tunggu nak buat video baru nak buka. Ini adalah season greeting aku yang ketiga pada tahun inilah. Setahun sebelum ni aku dah beli Songkang dan juga Pak Pogo. Dua tu aku beli yang satu set, tak termasuk yang loose punya. Loose punya aku ada beli Stray Cat dan juga 17. Tapi itu beli loose, tak beli satu set. Sebab aku rasa yang itu semua macam agak kurang berbaloi. So, memandangkan aku memang meminati Pak Cik Yu daripada GOT7, so aku memberanikan dirilah untuk beli season greeting dia tahun ini. So, dekat kedai ni aku biasa beli. Cuma kali ni waktu aku tak ingat sale bila dekat Shopee, aku dapat separuh harga daripada harga asal. Aku bayangkan aku boleh dapat separuh harga sebab masa tu ada Korean Mega Day. Jadi voucher dia agak tinggi waktu tu. Jadi aku pun memang masa tu terlintas nak ambil. So aku add tu kan, aku terus ambil. Aku tak cakap banyak. Pada asalnya nak ambil Lee Jun Ho, tapi masa tu Lee Jun Ho tak keluarkan lagi. Yang keluar hanya Pak Cik Yu sahaja. So, memandangkan yang ini aku adalah pre-order, so aku dapat dia punya POD. Ni dia panggil POD pada yang pre-order awal. Yang tak pre-order aku dah sure masih ada stok lagi ke tak. Aku juga kadang-kadang selalu beli dekat K-pop album. Dan sehingga hari ini, apa yang aku tengok, season greeting Pak Cik Yu masih ada lagi. Aku tak tahu lah dia tak banyak peminat ke, atau orang tak berapa suka tak berapa suka beli season greeting dia. Ini adalah season greeting pertama aku beli untuk Pak Cik Yu. So aku tak tahu macam mana kan, tapi barang dia aku tak tengok pun, aku tengok macam tu je. So ini adalah first. Aku rasa mungkin satu saja kot korang akan dapat untuk pre-order. Ini aku nak first time kau bayangkan dia dari plastik. Kalau korang beli yang baru satu set, dia memang berplastik lah. Macam aku cakap tadi, aku beli Songkang dan juga Pak Pogo punya tahun lepas. Tapi antara dua tu, aku rasa Pak Pogo lebih berbaloi untuk konten barang dalam tu berbanding dengan Songkang. Kalau korang tengok, korang pernah beli antara dua tu,
akan tengok Pak Bogum dan Lena Baloi. Macam Songkang, aku minat juga Songkang, tapi dalam tu barang-barang dalam tu sangat-sangat terpenuhi. Kalender dia okey. Kalau kau tak tengok kalender dia, is okay, not bad. Okay. Ini aku nak buka. Aku harap, sebab bila kita nak beli season greeting, konten yang ada dalam kotak, setiap kotak season greeting dia ada 7 gambar. So kita tak tahu rupa dia macam mana. Kita tak tahu rupa dia macam mana. So ni pun aku buka pun sebab nak order receive, tak nak biar lama-lama, sebab nanti dekat Shopee dia akan auto juga. So ini dia. Ya. So ni aku tak tahu apa benda dekat dalam ini dia. Ni macam magnet pun ada, aku rasa. Dan ini, oh ni dia punya photocard. Aku rasa ini photocard. Dan ini dapat, oh ni warna ni untuk perempuan sesuai lah. Aku tak boleh nak pakai sebab warna pink. Dan dia punya, oh badge, aku rasa macam badge. Dia macam pink. Kan? Aku pun takkan nak pakai. Aku nak pakai. Yes, ni aku suka. ID foto. ID foto. Pasport foto. Dia bukan ID. Dia ID pun boleh panggil. Dan ini pun dia panggil pasport foto. Dan ini dia punya diary. Kali ikutkan. Sebelum aku nak beli, aku dah tengok barang-barang yang dalam ni. Sebenarnya barang yang dalam ni pun kurang berbaloi untuk korang beli, tapi disebabkan aku memang meminati Pak Chin Yu, so aku ambil je. Sebab harga dah, masa aku beli tu Korean Mega Day separuh harga daripada harga 200 lebih. Korang bayangkan, season greeting paling mahal memang 200. Korang takkan dapat bawah daripada tu. Bawah daripada tu ada, kena tengok website lah, website ataupun diskaun korang beli ketika itu. So ini dia punya kalender. Kalender dia agak kecil sikit kalau compare dengan Songkang tahun lepas. Dan kalender Pak Bogum tahun lepas sangat-sangat besar kalau korang tengok. Ya. Dan aku rasa ini poster full folder poster. Oh no, sticker. Aku rasa macam sticker. I don't know, sticker atau whatever is called this. Kan barang-barang macam ni, betul aku kata barang-barang macam ni sebenarnya agak kurang berbaloi, tapi sebabkan aku meminati, so aku abaikan saja. Untuk tahun 2026 aku ada tengok, kena tengok konten barang dalam season greeting tu. Apa yang aku tengok, season greeting kumpulan highlight. Aku tengok barang-barang dalam tu agak berbaloi. Highlight dan kumpulan Infinite, dia ada lanyard company. Itu menarik. Itu aku rasa menarik. Yang lain kebanyakannya semua yang dapat macam ni, dapat yang macam ni. Jadi kalau fan girl mungkin sesuai lah. Aku yang lelaki ni kurang lah benda-benda macam ni kan. It's okay. Aku ni it's okay. Tapi kalau gambar macam ni, okay lah, foto kan. Sebab dia gambar macam ni,
memang tak ada dekat internet lah, susah sikit lah. Kalau yang macam ni, macam aku cakap tadi, takkan aku nak pakai kan, dengan warna pink dia kan. Sebab tu aku cakap ada barang, ada yang berbaloi, ada yang tak berbaloi. Macam di hari ni okey lah sebab nampak eksklusif. Itu sajalah kan. Dia punya, tapi disebabkan kalau kan pakcik kan buat je season greeting 10 ni, cuma tahun lepas aku baru start berjinak-jinak beli. Aku rasa sangat-sangat kecil kalender. Dan yang latest aku tengok, dia sebenarnya untuk season greeting aku lebih suka dapat kalender ataupun diary macam ni, diary ataupun dipanggil book planner, antara dua tu. Dan satu lagi aku suka photobook. Photobook kalau label tu bawa keluar atau release untuk artis dia dan artis tu kita minat, photobook dia sangat-sangat mahal. Jadi bila disekalikan dalam season greeting, itu aku rasa lebih berbaloi. Macam korang tengok Pak Bogum punya season greeting tahun lepas, photobook dia sangat-sangat tebal. Aku tak buka lagi dan aku tengok sangat-sangat tebal. Jadi korang beli harga 200 tu pun sangat-sangat berbaloi. Sebab apa? Sebab korang dapat photobook. Macam pakcik ni tak ada, sekadar apa yang aku tengok diary. Kalender ni wajib lah, kalender ni. Tapi kalender ni pun kena tengok label. Diorang buat kalender tu macam mana. Macam ni kalender dia. Okay. Tapi sebabkan saiz dia agak kecil sebenarnya, jadi itulah. Sebab bila untuk pertama kali kita beli season greeting, kebanyakan benda-benda yang macam ni, benda ni semua, dan gambar-gambar dalam ni dia akan blur. Itu pun salah satu risiko bila kita beli season greeting untuk pre-order item. Kita tak nampak, kita kadang-kadang nak tengok gambar dalam kalender kan. Jadi bila gambar tak menarik, kita kemungkinan kita tak akan ambil lah kan. Tapi disebabkan aku meminati, jadi lantak kau lah, tak kisah. Cuma aku tak expect kalender dia sekecil. So kalau tahun lepas, macam aku cakap tadi, untuk Song Kang dan Pak Bogum punya kalender sangat-sangat berbaloi sebab dia besar, lebih besar. Song Kang lagi besar daripada ini. Pak Bogum jenis lebar. Kalau korang tengok, dia kalender dia jenis ada dua. Dia asingkan satu gambar, satu kalender. Jadi saiz dia lebih besar. Bila disekalikan macam ni, kalau ikutkan Stray Kids pun lepas pun macam ni, gambar sikit, kalender sikit, belakang ada gambar macam ni, macam tu sajalah. Bila macam ni, kebanyakannya design adalah simple. Aku boleh katakan apa yang aku tengok lah. Aku tak tahu kalender artis lain, selebriti lain, idea lain. Cuma aku boleh katakan bila dia buat konsep seperti ini, kalender dia mesti akan simple. Bila simple, bagi aku boleh dikatakan kurang berbaloi. Sebab kita bayar mahal. Orang Korea beli tak ada masalah, dia beli dengan won. So harga dia
mungkin murah sikit lah berbanding dengan kita. Tapi aku okey je. Okay. Aku okey je. Kecil dan tak besar sangat. Besar aku lebih suka besar. Tapi kalau tak besar pun kurang menonjol. Okay. So mana-mana pun boleh. Tapi disebabkan ini adalah first time aku beli untuk pakcik punya season greeting. So aku rasa tak ada masalah lah. Kan? Aku tak kisah sebab aku tak ada lagi untuk 2026 punya. Untuk the next aku tak tahu lagi nak beli idea lah siapa artisnya, sebab buat masa ni semuanya mahal melebihi 100 lebih. Cuma yang ini saja aku dapat 100 separuh harga, jadi kebetulan sebenarnya. So secara keseluruhan, apa yang korang akan dapat bila beli pakcik punya season greeting, korang akan dapat ini. Aku tak tahu ini pun photocard, ini pun photocard. Ya, tak tahu. Korang akan dapat ini macam tag punya ni tau, untuk aku rasa untuk letak ini. Kan? Tapi ni tak semualah season greeting ada. Aku boleh katakan tak semua. Dan yang ini I'm not sure what it is. Macam ID foto. Macam buka ID foto dia, entahlah. Sebab tu kata aku tak tengok apa yang dekat dalam tu. Aku main ambil je. Ini dia punya badge. Ini dia punya ni. Macam aku cakap tadi, I don't know. Here is one. Dan kecuali calendar dan diary. Ya, diary aku tak tahu mana korang nak tengok macam mana rupa dia. Okay. Mana je. Oh, dia ada photobook. Tapi dia macam photobook. Photobook tu dia sekali dalam diary. So yeah, dia diary. Dia korang akan buka diary separuh, and then belakang ada gambar. Aku suka je konsep macam ni. Dia sekali kan, tapi aku lebih suka satu buku tu, photobook. Itu aku lebih suka. Macam Pak Bogong. Macam cakap tadi, yang Pak Bogong punya tu satu buku tebal. Dia tak ada campur sekali dengan diary ke apa ke, tak ada. Ini dia campur. So kalau macam ni, sayanglah kau nak guna kan. Kau sayang. Ya. Ini. Ya. But for me, untuk aku okey lah. Kan ada juga at least half photobook dalam dia punya diary. Okey lah. Okay. Daripada tadi langsung. Cuma aku cakap tadi, aku lebih suka dia buat satu photobook khas untuk artis tu. Barulah kau nak beli harga 200 pun tak apa, sebab berbaloi. Macam aku cakap tadi, berbaloi. Sebab photobook kalau label tu buat untuk artis, kebanyakannya memang mahal. Kadang-kadang korang beli majalah tak puas, sebab majalah dia ada section dia. Mungkin artis tu dalam majalah tu 16 page, 30 page kan. Gambar pun tak banyak. Majalah ada 100 page, tapi untuk cover berita artis tu mungkin tak separuh daripada majalah tu. So
kurang lah. Okay. And then kita kalau beli majalah dari sini pun agak mahal juga. Okay. Majalah kadang-kadang sampai 100 pun ada. Belum campur postage lagi. Kalau korang beli dekat website lagi mahal. Beli dekat Shopee pun harga lebih kurang. Itu pun korang kena tunggu promo. So bagi aku not bad lah. Okay. Not bad. Kira cukup rencah dia untuk diary ni. Bagi aku okey lah. Okay. So aku pun tak adalah tengok bodoh-bodoh macam tu. Tengok apa yang dapat. Cuma aku boleh katakan aku beli sebukan dengan Pak Bungkong tahun lepas sangat-sangat berbaloi. Walaupun bayar 200, hampir-hampir 200, aku rasa dua tu sangat-sangat berbaloi. Yang lain tu aku beli loose pun sebab tak berapa menarik. Macam Stray Kids, aku tak minat sebuah hati, aku hanya minat Lino sahaja. So, lepas diary, untuk yang pre-order, korang akan dapat satu, aku rasa ini satu selfie foto. Tak silap aku. Siapa yang pre-order lah. Yang untuk tak pre-order, aku tak sure dapat ke tak. Seller akan selit ke tak, itu aku tak sure. Tapi korang akan dapat inilah untuk yang pre-order. So, korang rasa barang-barang dalam tu berbaloi ataupun tidak? Untuk korang dapatkan, bagi yang meminati Pak Jin Yun dari kumpulan GOT7. Jangan lupa komen dekat bawah. Tunggu aku review selain daripada ini. Bye.